Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam baladi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Iris Umairah binti Ahmad Zulkarnain dan saya berumur 9 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Tumpat 2. Kod sekolah saya ialah DBN 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku supaya dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Nabi Ismail AS dan Peristiwa Pengorbanan. Buku ini mengandungi 15 muka surat. Buku ini ditulis oleh Rubiah Yusuf. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Junior Page Publication STM PhD. Harga buku ini ialah RM4.90. Ia mampu dibeli oleh semua golongan. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik, jadi ayo kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang Nabi Ismail AS dan peristiwa pengorbanan. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah. Sarah menyuruh Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar mengandung Nabi Ismail. Lalu, tidak lama kemudian, Sarah menyuruh Nabi Ibrahim meninggali Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail menaiki unta. Lalu, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak makan dan tidak minum di Mekah itu. Pengajaran daripada buku ini ialah kita mestilah berbaik dengan orang, jangan berburuk sangka. Sekian, terima kasih.